Aku pergi ke rumah adik aku belanja dia meja, aku bagi keyboard, aku bagi mouse, aku kemaskan kabel dia dan aku transform jadi beta setup. Ini episod pertama, setup refresh by me. Okay, minggu ni birthday adik aku, jadi aku nak bagi dia hadiah sikit. Aku akan travel ke KL lah. Aku akan bagi dia beberapa barang dan cantikkan setup dia. Let's go. Okay, first episode ni aku buat untuk adik aku dulu tau. Sebab aku nak tengok workflow aku, plan aku cantik ke tak, shooting semua. InsyaAllah episod kedua nanti aku akan buat untuk viewer aku yang bertuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana setup tu? Maaf. Asal setup orang tamu senang tengok anak kot. Senang tengok anak. Senang nak pergi dapur. Saiz meja berapa ni? 140 rasanya. Monitor 34 lah. Setup macam dah lama tak guna. Ya Allah, berabuk man. Ni yang malas check ni tengok. Ya Allah. Ada komputer mahal ni, kenyataannya minggu sekali je pun buka. Ya, beli mahal-mahal tengok Cocomelon. Setup kat ruang tamu okey je sebenarnya. Cuma estetik dia tak nampak best lah. Ada bilik kosong tak nak setup? Ada. Boleh lah guna kot. Memang untuk gosok baju je. Bilik macam ni barulah nice. Kau tengok view tingkap dia. Okay, jom kita start. Meja ni aku bagi adik aku brand Lenoble 164cm x 64cm. Mula-mula aku nak bagi sekali dengan top lah, tapi nampak tak kuat meja ni. Sebab tu tak komputer. Man, monitor 34 inch kan? So kalau claim aku risau dia patah lah. Tapi tak apa, adik aku memang dah ada extra tabletop solid wood. Dia custom itu hari dekat Exit Woodmart. Cuma kaki je aku remain Lenoble punya yang motorized. Siap je pasang meja, time untuk susun-susun sambil aku bagi tahu barang apa yang aku bagi. First monitor arm sebab aku dah try guna stand. Monitor riser tak boleh nak masuk. And aku bagi sekali monitor riser. Speaker Edifier MR4. Keyboard Keychron Q1 solid aluminium body, cantik keyboard ni. Mouse Thunder Robot, kabel management, kabel net dari brand The Ariel. Kabel net ni sumpah mudah gila nak sorok kabel. Last kali aku nak bagi balance setup black and white, aku bagi dia IKEA packboard warna putih. Surprise! Cantik siut. Macam ni pun berak ni. Agak-agak. Dia memang dah tahu lah rupa setup ni macam mana. Okay, ini before dan ini final looks. Korang kan yang tengok sampai habis kan, kalau suka konten-konten macam ni kan, bagi share-share sikit. Terima kasih guys, ciao.